Apa hukum bercita-cita untuk menjadi ahli sukan? Bolehkah ia merupakan satu aktiviti? Sukan pasal apa tak bayar pula? Ini bukan agama rahib yang duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Semua jenis slow ya. Langgar tiang, Masya Allah tiang. Dalam sebagian riwayat dikatakan Syifa binti Abdillah, Syifa binti Abdillah merupakan satu orang tabi'i. Dia tengok Umar bin Khattab dan dia menjaga urusan pasar katanya. Satu orang jalan, orang semua tengok dia slow. Semua orang tengok, Masya Allah waraknya, Masya Allah, pelan-pelan. Kata tabi'in, kami tak sangka bahawasanya kita akan lihat orang seperti ini. Laqad ra'ayna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami telah lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza takallama asma', bila dia cakap dengar, bukan apa khabar ini pensyarah tanya dalam kelas, awak apa pandangan? Tak keluar. Pasal apa tak keluar? Saya warak, semayang kerap, semayang banyak. Tak adalah. Nabi SAW apabila idza khatab, bila berkhutbah, ihmarra wajhu, merah mukanya, kan, washtadda ghadabuh, nampak marahnya, wa ala sautuh, dan tinggi suaranya, ka'annahu mundhiru jaish, seakan-akan dia memberikan arahan kepada tentera. Bukan khatib. Sidang jemaah yang dirahmati, marilah kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tak dengar? Kenapa? Yang belakang tak dengar? Dia tak apa nak ni, dia cabut lah. Dah tahu saya nak datang, kenapa tak perbaiki mikrofon dulu? Kurang-kurang. Maksudnya ialah, anda dengar? Kau tak berapa dengar pasal yang ni Yang ni dengar? Kau lebih kurang? Nak kena tukar penceramah kau, kena tukar mikrofon. Kata dia, idza takallama asma' wa idza masya asra', bila dia berjalan cepat. Ni jalan slow, orang kelas dah mula dah 10 minit dia baru sampai, kan? Pasal apa baru masuk Maaf doktor, saya jenis jalan lambat. Pasal apa jalan lambat? Malam tadi tahajud. Tak boleh tu. Wa idza daraba auja', apabila dia pukul sakit. Maksudnya jadi orang Islam pergi bersukan. Apa hukum apabila orang bertaubat dan berjanji tidak melakukan kesalahan namun masih melakukan dosa? Adakah taubatnya diterima? Pernah tengok saya jawab mana ni? Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, dengar elok. Kalau kita taubat kepada Allah, taubat sungguh-sungguh ni, bukan kata taubat bila no kokot, kalau ada peluang tu lain lah, aku taubatlah dulu. Tak. Kita tahu kita sungguh-sungguh kata, kita taubat sungguh-sungguh, kita menyesal sungguh-sungguh dengan Allah, betul-betul kita menyesal atas dosa kita. Tiba-tiba setelah 5 tahun, 3 tahun, setahun, kita taubat, berlaku satu peristiwa, tergelincir pula kita. Taklah kerana masa hari kita taubat tu kita duk fikir dah kena tergelincir pula ni. Tak. Kita memang taubat betul, tergelincir pula kita. Syaitan akan bisikkan pada kita, jangan taubat dah, hari tu anda taubat dah habis dah. Tapi agama tidak pernah menjadikan manusia putus asa.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah pada wahai hamba-hamba Allah Ta'ala yang berputus asa, yang peras dengan diri mereka, jangan mereka itu putus asa dengan rahmat Allah. Allah itu mengampunkan semua dosa. Nabi cerita tentang seorang hamba Allah yang buat dosa. Lepas dia buat dosa, dia taubat. Ya Rabbi ighfirli, wahai Tuhan ampunkan dosaku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu dia ada Tuhan yang boleh mengampunkan dosa dan mengambil tindakan di atas dosa. Kemudian tak lama kemudian dia dah taubat, dia buat lagi. Dia kata, ya Rabb ighfirli, wahai Tuhan ampunlah aku. Allah kata, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam. Hamba aku tu tahu bahwasanya dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa dan mengambil tindakan atas dosa. Demikianlah berterusan Tuhan mengampunkan dosa. Saya bukan kata hampa buatlah dosa kemudian hampa taubat. Tak. Kalau kita taubat bohong, Allah tahu. Cuma kita kena hati-hati. Bila kita bertaubat, kita buat dosa, kita tak tahu masa kita berdosa tu masa bila kita akan mati. Kalau kita mati waktu itu, tapi bukanlah berarti tak apalah, taubatlah dulu, nanti bila mai peluang lainlah cerita. Itu bukan taubat yang sungguh-sungguh.